melalui langkah-langkah seperti meningkatkan keselamatan sempadan, menerusi penumbuhan agensi keselamatan sempadan pada April 2016 dan inisiatif kepolisan moden yang berorientasikan transformasi perkhidmatan polis menerusi penggunaan teknologi, maka dengan sukacitanya saya melaporkan bahawa hasil daripada NKRA jenayah, indeks jenayah telah berjaya dikurangkan sebanyak 47%. Kalau apapun yang dah diperkata ni Tomah, biar apapun yang difitnah oleh segelintir pihak tertentu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan untuk 35 kampus UiTM di seluruh negara. Barangkali subsidi dan bantuan perubatan untuk rakyat terpaksa ditarik. Ramai orang juga akan hilang pekerjaan. Begitulah pula kos pendidikan anak-anak kita di sekolah, di universiti akan turut meningkat dan harus ditampung secara langsung oleh para ibu bapa. Itulah